Seterusnya, Adli, Syahrul dan Jupem melarikan diri keluar daripada pusat tahfiz berkenaan. Dan setelah itu, Aiman dan Debak juga telah melarikan diri menggunakan motosikal jenis Yamaha Legenda berwarna kelabu. Adli menaiki motosikal Suzuki RG Sport seorang diri dan Syahrul dan Jupem menggunakan motosikal Yamaha Legenda warna hitam biru menghala ke rumah mereka masing-masing. Baik, so itu adalah kronologi terperinci macam mana mereka buat jenayah terancang tersebut. So basically diorang letak tong gas, satu menghala ke pintu asrama, satu lagi diletakkan secara berdiri, dicucuk lidi supaya gas terus keluar, dan diorang dah blok pintu ataupun laluan keluar tu guna tilam untuk halang daripada pelajar tahfiz ni untuk melepaskan diri lah. Dan diorang juga dah tabur petrol di sepanjang tangga sampailah ke laluan diorang nak melarikan diri, dan diorang dah cucuh petrol tersebut guna lighter ataupun pemetik api lah.